Tak gila. Sandwich ni win Kalau ayah jumpa kat grup 2 paket dia ambil 2 kilo. I think that you three are looking absolutely amazing today. Relax lah. For non-transit passengers, please collect your baggage at T2 for non-transit. Non-transit. Oh, macam flight lambat sikit lah. Daripada 12.35 jadi 12.50. Ibu. For security reasons, baggage left unattended. Dia first 9.25. Kita punya yang the airline tu lah. Oxford the airline. Jalan ke sana. Memang tadi pun tak nampak. Kita duduk macam biar. Tutup balik. Dia slow. Slow rising. Hari kita hari ni kita akan pergi ke Oxford City Centre. Sebenarnya dah City Centre dah. Tapi kita akan berjalan ke bahagian yang ada tempat-tempat menarik itulah. Iaitu macam library, old library. Lepas tu kita akan melawat market, Covert Market. Lepas tu ada Radcliffe Camera, macam dome yang kat tengah-tengah Oxford tu. So itu center Oxford lah. Kita akan pergi bahagian tu, area tu hari ni. Kita tak order makan langsung ke hari tu? Ada rasa macam Memang kopi je. Order kopi je. sikit sangat. Kita sebab macam Nak makan ni pun sebab sebab tapi kafe dia penuh kat kafe dia kat depan ni macam tu. So inilah Christchurch. Kat situ tempat beli tiket dia. Tu main entrance dia. Ini dia punya pintu masuk. Okay, so Christchurch ni lah tempat macam Divinity School jugalah. Dalam tu ada church untuk diorang belajar. Ada college juga, ada profesor punya tempat, ada a few area lah. Library apa semua. 8 ke 10 location yang kita boleh masuk. So antara location tu dalam 3 macam tu ialah penggambaran Harry Potter lah. Macam Great Hall, tempat makan dining hall dengan Great Hall. Dengan tangga Harry Potter, dalam cerita Harry Potter tu kat sini. Kita ke Bali dengan Meta. Produk macam ni. Phone tu. Ni dia punya kafe. Betul? So ada masa dia kita tak boleh tengok Great Hall tu. Dia tutup untuk dining. Mana? Ha? Sampai pukul
9 something. Kenapa independent cafe? Kenapa independent cafe? Kan hari tu datang kan? Okay, sebenarnya kita memang nak pergi macam somewhere breakfast lah. So kita kita tak tahu. So kita tak tahu apa lagi cafe yang ada kat sini. Of course kita kena explore dulu. So kita ada limited time. So kita just pick satu cafe yang kita dah tahu untuk kita minum sekejap ataupun kita pun tak minum kopi daripada semalam. Kopi yang tak betul sangat lah kan. So datang lah. Lagipun hari tu kita orang datang sini lagi juga. Tapi datang dia macam tak berapa proper lah. Just singgah sahaja. So ada nak komen apa-apa? Jauh tu cari. Weh, tengok ni. Kalau dekat KL ni Tak ada. mana? Dia punya sos dia dah tak ada dah jual. Demerara ni. Kalau ayah jumpa kat grup 2 paket dia ambil 2 kilo. Ini macam ni je. Ni Apa nama tajuk tu? Maple leaf latte. Maple leaf latte. Ni bau cinnamon. 38 ke 48. Sebabnya yang beri cranberry tu 7. So baki 15 tu 7. 7 tu 5 8. 38. Rasa earthy. Earthy. Manis. Tak, dah memang manis. Oh ni Rasa cinnamon cinnamon. Dia macam pumpkin spice sikit kind of. Apa yang pumpkin ke dia? Sedap je tak apa. Tu apa? Latte biasa. Okey je. Tu latte biasa pula. Yang ni. Ada apa? Biasa. Dia macam untuk buat Macam Ili Cafe lah. Brie and cranberry sandwich. tapi bukan beri, dia memang brie. Tambah bacon tu lain harga lah. So ni yang basic. Sourdough lagi pasal. Sandwich ni win hari ni. Setakat ni. Sandwich ni win hari ni setakat ni. Tanya agak. Okay, so selepas Independent Cafe tadi, memang yang semua kita tak pernah pergi lah. Kita dia. Okay. Kalau jalan ni setakat nak ambil bas tu adalah. Kan ni. Rolling. Pergi je terus. Pergi ke sana. Dekat Borderland Library ni dia ada macam-macam jenis tour, 30 minit, 60 minit ataupun 90 minit. So kalau 90 minit tu ada banyak area lagi lah. Kita akan masuk, contohnya macam Old Library, Borderland Library. Old Library tu yang tempat penggambaran Harry Potter tu juga. So kalau library dia yang biasa, yang modern punya memang boleh masuk siapa saja, which is dekat tak tahulah sebelah mana, tapi modern je lah. So yang ni Old Library. Lepas tu tour yang Divinity School tu macam 15 minit tour saja. So range harga dia daripada £5 ke £20. Datang. Okay. Jing jing. Awak rumah apa? Gryffindor. Oh, Gryffindor.
kita berada di Divinity School. Divinity School ni ialah bangunan tertua yang ada di Oxford. Macam dulu dia diajar subjek divinity ni, teologi, falsafah. Dan selepas tu dia digunakan untuk sebagai bilik exam dan teaching room dan bilik exam lah untuk student. So Divinity School ni ialah sekarang dah jadi tempat event ataupun yang kita tahu dia adalah lokasi perfilman Harry Potter. Good afternoon, Harry. So antara lokasi ataupun scene yang ada dekat Harry Potter tu macam contoh hospital atau bilik sakit pelajar dalam siri-siri Harry Potter yang macam ada tentang Harry Potter yang sakit ataupun Hermione yang sakit lah. Tadi Mirza cakap tempat ni dia jadi lokasi untuk examination kan. Dulu kertas mahal. Jadi examination dia tak bertulis. Dia secara oral, secara lisan. Jadi dia akan duduk kat belakang tu. So kalau ada ujian debat, seorang akan berdiri kat situ, seorang akan berdiri kat seberang dia, dan mereka debat lah. Kat tengah tu student akan duduk tanya soalan. Kalau tengok dekat atas tu, atas ni rekaan dia unik. Dia ada tema gotik. Dia punya ceiling dia ada macam bentuk tulang kan. Lepas tu ada simbol-simbol di setiap tulang tu. Dia merujuk kepada penyumbang-penyumbang wang yang bina Divinity School ni. So, kalau tengok dia punya logo-logo tu semua lain-lain. Itulah dia Divinity School, bangunan tertua dekat Oxford University. You made a hammer about this long. Ni roasted chicken. Ni hummus nampak tak dengan hummus yang warna kuning ni dengan falafel. Dengan sayur, salad. Jadi Spicy chicken. Spicy chicken. RM4.90. RM4.9. Kalau chicken dengan salad dia RM47. Tapi dengan hummus dengan falafel RM49. Okay, not so spicy. Tak. No. Falafel tu vegetarian lah. Roasted chicken. Lagi spicy chicken. Spicy chicken. No. Keluar dia kecil. Tapi nak paksa juga tak sebaik murmur-murnya keluar. Jom, hari ni hari kedua. Cili lah. Dia macam tu je dengan cili. Cili panjang tu. Ini sedap ni kita makan modal kita. Okay, jadi apa kita buat hari ni, Zah? Hari ni kita akan pergi ke Summary. New College. Kenapa dia bawa Maggi dia? Dia tutup. Tak nak buang. Dia Aduh. malah nak cuci. Dah itu lah.
Bila dia nak makan? Ha. Macam sitcom lah. Reality show. Reality show. Tipikal ni tempat ni ialah tempat Harry Potter lakon dalam series yang keempat, Goblet of Fire. So boleh kongsi scene yang mana? So kat sini dia macam tempat kalau asalnya New College ni tempat untuk student study, meditation. Jadi scene yang dia ada kat sini tu macam tempat budak-budak lalu nak pergi sekolah. Nak Amudin sumpah dia jadi muscular. My father and I have a bet, you see. Oh no, you don't, Sonny! Sebab dia suka kat sini. Masa tu dia bergaduh pasal Goblet of Fire. What are you doing? Teaching. Oh guys, we could do like 2 people. Really podcast. You have a way out? Way up, way up. Oh, okay. Sorry. Yeah. Might have to go lower. Lower. Yeah. That's it. Okay. Dia pukul 1 pun dia nak ni. Exercise lagi. Anik pagi. Kak Beja, kita tengok Kak Beja berbicara macam mana ya. Towley Road tu looks familiar. Chicken tenders, 1 plain, 1 buffalo. Chicken tenders meal lah. Chicken tenders meal with 1 plain tenders and 1 buffalo tenders. Risa dia with 1 come with plain fries, the classic fries, and peri fries. Hari ni kita ada dessert yang ditaja oleh free. Bukan benda ni free, maksudnya orang yang taja tu free nama dia. So nama dia ni lah original mug cake $4.99 ataupun £5. So tak boleh jumpa tu je. Can. Kek dalam susu. Tak gila. Wow. Mana blok. Nice. Macam bread pudding ni. Tapi kek lah. Susu betul. Ya. Apa nama dia? Di masjid tu. Ni lah boleh atas. Apa ya? Masjid apa tu? Oxford Central Mosque. Itu yang sebelum nak jumpa ke rumah ni dia setentang lah. Setentang dengan rumah ni apa hierarchy ni lah. Dia dah sampai lah. Tak ada special. Tapi 2 kali ya. 2 kali maknanya menunjukkan sedap lah. Ya akhi. Lemak ayam. Ni buffalo Ni buffalo. Ni original. Okay. Bismillah.
They call it plain. Menggigil. Sekejap. Oh, sabar. Very tak. Yang ada peri-peri Amir. Buffalo lah, tapi nama dia. Kurang je. Preparation dia. Assalamualaikum. Welcome. Dekat dengan wah, tengok tu. Macam cerita Bridge to Terabithia. Aduh. Hiker. Paling nature. Paling nature. Tengok baju dia tu. Quechua. Semua Decathlon. Bag Quechua. Baju Quechua. Kita kata dia lambat laju. Ni tak pasti. Lah kentut dalam nature. Tak bau sangat. Sekarang ni kau apa kat Malaysia? Pukul 10 lah. Ada tisu tak? Ada tisu. Sekejap buka. Sekarang kita berada di Columbia Roaster Coffee Roaster. Cuba tengok. The best coffee in Oxford. Cuba rasa. Jangan sedap. Spoon normal lagi sedap. Spoon normal yang macam biasa tu pun lagi sedap. Jilid 6 way better. Up level dia. Aduh. Hari ni kita akan keluar daripada Bowling Road, Oxford untuk ke destinasi seterusnya atau shopping time. See you. Sebenarnya korang salah sebut London selama ni. London Paddington. Ke tanah airku. Express rakyat. Oh. Express rakyat. Nak tanya boleh?
Boleh? Kata dah biasa datang UK kan. Berapa lama perjalanan kita ambil masa pergi Paddington? Mengambil masa selama 1 jam. Berapa harga tiket? Ni grup ni dalam 70 pound. Group of 4. Group of 4. Waduh. Tengok GPS. Nampak? 20 minutes. I'm just shocked. I don't know where I'm. Yes, it's my daughter. He keeps laughing. If you see something that doesn't look right, speak to staff. Tu nampak dah kau. Dia masuk ni. Dia nampak ni kat sini. Malam kita sampai kat London ni daripada Oxford, kita check in. So Airbnb yang kita tempah tu not as expected lah, memang sangat apa orang kata disappointed lah. Airbnb dia tak proper maintain, tak as describe lah, macam contoh memberi keselesaan kat kita lah. We waited for Jadi bila kita check in tu kita dah delay masa. Sepatutnya semalam kita ada satu itinerary nak pergi ke Tower Bridge petang, nak apa tu senja kat sana kan, nak tengok sunset. Tapi kita terpaksa batalkan sebab kita tunggu dia kemas balik Airbnb tu. And kita orang pergi kemas juga untuk top up dia punya kebersihan tu. Lepas tu kita rehat. So hari ni kita start fresh. Kita ada kedai kopi Nostos. Lepas ni kita nak pergi British Museum dan shopping. Sekarang kita tengah beratur nak masuk ke British Museum. British Museum ni free, tapi kena book online timing yang sesuai untuk masuk lah. So kalau bersedia nak masuk pukul 10 dan book pukul 10. So hari ni kita orang book pukul 10 first admission. Kita buka tiket yang kita telah tempah dan scan QR code. British Museum ni macam storage. Kenapa dia hold? Macam warehouse. Nak simpan semua barang dalam seluruh dunia ni. So British orang ni macam hoarder. Kenapa macam hoarder tau? Sebab batu kecil ni pun dia nak simpan. Kalau kita orang kat rumah kita dah buang lama dah. So dia ada banyak floor, 5 floor. Kosong pun kira floor kat, negatif pun kira floor juga. So floor dia ada macam-macam kategori lah. So floor yang paling besar tu lah level O dengan level 3. So level O tu kita tak pergi lagi. Tapi level 3 ni kebanyakannya ancient. So ancient dia seluruh negara. Ancient Greece, ancient Rome. Jadi yang sini semua yang berkenaan dengan ancient. So Mamiya apa semua sini, Firaun semua sini lah. Lepas tu bila ke bahagian atas ni Japan, lepas tu Korea, atas turun ke bawah. Lepas tu bahagian level 1 ni China. Satu floor ni China je. Okey, sebenarnya kalau kita tengok dekat dalam kertas ni,
Dia ada kategori lah. Short of time, quitter, galleries atau a few things. So kalau dia ada highlightkan juga benda-benda yang macam you shouldn't miss lah. Tips dia of course book online lah. Sebab memang semua benda ni online. Entrance smooth, masuk tu memang smooth jugalah kan. Masuk smooth. Lepas tu satu lagi tips, kalau rasa nak terkencing, pergi kat level 5 tadi. Sebab dah terlepas level 5 tu tak ada orang, semua kat bawah je. Kita naik level paling atas, pergi toilet. Boleh kan? Macam nak pergi. Nampak? Kita dah turun bawah dia nak pergi. So tips dia, naik atas tadi tu pergi kencing dulu. Ambil map dulu. Lepas tu ataupun download map. Tapi susah, kat phone susah. Ambil map yang hard copy. Lepas tu pergi level 3 terus. Lepas tu pergi level yang atas tu. Lepas tu daripada atas ke bawah lah. Sebab kat atas tak ada orang. Orang duduk level 3 ramai. Wow. Dam. Mari kita tengok saiz sebenar T-Rex. Bukan. Mana Dexter? Nampak dia ambil gambar. Okay. And these are the topping that we choose. Okay. So this is the smallest? Yes. How much is the smallest? Bit size for you? Noodle. Small. Smallest. Regular one? Okay. So amazing chicken. Dia makanannya tema Cina, tapi orang yang masak tu Arab lah. Lelaki je kot. Sini macam lain. Kita macam tak pernah datang kat stesen macam ni. Ada stesen kat belah atas. Maybe we could put one. Timbang. Ada benda-benda yang macam tu lagi tak? dricka. To be one of each. I think that you three are looking absolutely amazing today. Today is your
are going to come true. Dream big. So kita dekat tu atas tu. So kalau kita jalan terus kita jumpa sungai ni. Dekat mana? Terus je lah. Harrod kat sini. Jadi kalau kita terus kita boleh pergi Harrod jalan kaki betul balik rumah. Atas bukit. Pet cemetery? Ha? Dia tanam pet kat situ ke? Macam itulah. So inilah Hyde Park. Pintu masuk dia mungkin ada dari macam-macam arah, tapi dia besar. So daripada Camden tadi utara, so kita berhenti bas kita depan Hyde Park Street. So kalau kita straight ke sana kita akan menuju ke Knightsbridge, dan boleh pergi ke Harrod dan kemudian balik ke rumah lah, iaitu seterusnya kawasan Battersea. Relax lah. Relax lah. Angsa pun macam oh, ni duduk je. Tadi macam ngelitat sangat. Alamak, masuk dalam video. Ni kenyang ni je. Digas kenyang kan? Mak. Oh, Tata mengeram. Oh, pandai, sejuk. Ada berapa jenis kat sini? Ada berapa jenis? Oh, ada yang bagi makan. Anik. 1, 2, 3. Ada dekat dengan jauh. Tengok.